Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya hormati Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah, dapat iktikaf. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat yang besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, insya-Allah kita teruskan pada pagi ini kitab halal dan haram dalam Islam yang dikarang asalnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kemudiannya diterjemahkan oleh pelbagai pendapat dan ulama. Jadi kitab yang kita baca ni terjemahan oleh bekas mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okay, insyaAllah kita teruskan. Tajuk kita untuk pagi ni prinsip-prinsip Islam berkenaan halal dan haram. Masih lagi pada tajuk yang sama, tapi kita baru masuk prinsip yang pertama, iaitu hukum asal sesuatu adalah harus. Sesuatu perkara yang ada di dunia ni semuanya adalah harus pada asalnya, selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun dalil yang menghalalkannya ataupun mewajibkannya. Jadi selagi mana tidak datang satu dalil, maka semua yang ada di muka bumi Allah ni adalah harus hukumnya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hari ini insya-Allah kita teruskan dalam tajuk ni juga dia ada mengatakan satu lagi kaedah yang penting untuk kita faham, iaitu disebut al-adah muhakkamah, adat kebiasaan. Al-adah muhakkamah, adat kebiasaan, yang mana adat kebiasaan ini juga antara salah satu kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan sesuatu hukum, uruf dan adat setempat. Sebab tu disebut dalam kaedah fiqh namanya al-adah muhakkamah. Jadi sebelum para ulama mengeluarkan fatwa ataupun sebarang hukum, maka ulama-ulama fiqh ini akan menjadikan dan meraihkan adat setempat. Contoh di Malaysia lah, kita ambil contoh. Jadi di Malaysia ni ada adat dan uruf tersendiri.
Setiap negara dan setiap benua dia berbeza. Kalau di benua Afrika dia punya adat lain. Benua Eropah adat dia lain. Jadi kita di Malaysia adat kita ada adat kemelayuan. So adat itu juga diambil kira sebelum mengeluarkan sesuatu fatwa dan hukum. Okey? Jadi selagi mana adat itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, adat itu tidak berlawanan dengan hukum-hukum Allah, maka adat itu kita guna pakai. Itu dia punya basic dia, asas dia. Jangan kita menolak adat setempat terus, tak boleh. Uruf dan adat ini juga kita jadikan dia sandaran untuk kita keluarkan, untuk para ulama mengeluarkan dan menentukan sesuatu hukum. Contohnya Imam As-Suyuti ada mengatakan dalam masalah-masalah adat ni terlalu banyak hukum fiqh yang dikeluarkan yang mana ia dirujuk kembali kepada uruf dan adat. Banyak, terlalu banyak. Bukan sikit, tapi banyak. Jadi kita tidak boleh nak menafikan adat dan uruf masyarakat kita, terutamanya khususnya masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni. Kita ada adat dan uruf kita tersendiri. Saya bagi contoh. Contoh yang diberikan oleh Imam As-Suyuti, contohnya adalah penentuan umur baligh bagi lelaki dan perempuan. Penentuan umur baligh bagi lelaki dan perempuan. Jadi berbeza mengikut uruf dan adat. Kalau kita tengok kehidupan ataupun kita boleh tengok bagaimana kita punya anak-anak kecil kita punya kehidupan ni, macam mana dia punya tumbesaran. Dia tak sama macam orang-orang Eropah. Orang Melayu punya tumbesaran tidak sama dengan anak-anak Eropah, anak-anak Afrika, anak-anak Arab tak sama. Orang Melayu punya tumbesaran ni dia agak bukanlah lambat, tapi itulah perkataan yang sesuai, itulah dia. Dia kecil sikit. Dia agak sedikit kecil, sedikit rendang, pendek dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok anak-anak Melayu kita ni, asas dia Imam Syafi'i meletakkan umur baligh itu 15 tahun. Asas dia, iaitu limit dia, limit umur baligh. Maksudnya kalau dia dah 15 tahun, confirm baligh punya. Confirm. Tingkatan 3, confirm baligh. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok anak-anak kita yang di Malaysia ni, tingkatan 3 pun masih ada yang belum baligh. Masih ada yang belum baligh. Tingkatan 3, 15 tahun. Majoriti, maka di Malaysia ni menetapkan umur baligh dia punya limit dia tu, umur matang dia 18. Dia lambat 3 tahun. Imam Syafi'i kata 15. Tapi Malaysia kata, undang-undang di Malaysia menetapkan kanak-kanak baligh ataupun dia boleh mewarisi harta, dia boleh pegang duit sendiri, dia boleh uruskan duit dia 18 tahun. Dia lambat sikit. Okay? So itu uruf. Macam mana letakkan 18 tahun tu? Kita tengok pada uruf masyarakat Melayu. Budak-budak Melayu ni 12 tahun, budak darjah 6 masih lagi berhingus lah orang kata. Berhingus darjah 6. Bagaimana dengan adat
adab yang diamalkan oleh orang Arab dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sunnah. Adab sunnah. Adab yang diamalkan. Okey, itu kejap lagi. Itu nanti saya kongsikan. Okey, saya sebut yang balik ni dulu. Kalau kita tengok anak-anak Melayu 12 tahun dia belum matang. Tahun tingkatan 1 pun masih ramai yang belum matang, sampai tingkatan 3 pun masih ada yang belum matang. So kita letakkan 18 tahun untuk tempoh matang bagi seorang anak Melayu Malaysia Islam. Kalau negara-negara lain 18 tahun 15 tahun dia dah matang. Darjah 6 dia dah tinggi. Darjah 6. Budak Malaysia darjah 6 masih lagi pendek-pendek sebab belum balik. Itu contoh yang kita boleh nampak secara jelas lah. Okey. Soalan cikgu tadi. Adab itu yang umur tadi. Kita orang lain juga dia kata dah umur 12 tahun masih lagi belum balik. Jadi kalau persentuhan adakah batal duduk mana perempuan dan sebagainya. Dia belum balik. Belum balik, tak ada masalah. Dia selagi mana dia belum balik, sesuatu hukum ni jatuh pada dia bila dia dah balik. Taklifan tu jatuh pada dia, pada seseorang apabila dia balik. Maka bila dia balik, dia akan tanggung dia punya taklifan dia sendiri. Selagi mana dia belum balik, maka dia tidak bertanggungjawab lagi. Dia macam belum dapat lesen lah cerita dia. Belum lepas lagi saringan. Dia kena balik dulu, barulah lulus dia punya saringan dan dia boleh pegang tanggungjawab sendiri. Itu dia punya tahap, dia punya KPI lah. Dia kena letak balik dulu. Walaupun dia tingkatan 1, tingkatan 2, ramai je budak-budak lelaki yang belum balik. Budak perempuan belum balik ramai. Jadi kita bukan tak pegang, tapi kita nak jaga dia. Sebenarnya nak didik. Contoh budak tingkatan 1 perempuan belum balik, tapi kita tak pegang dia juga. Sebab apa? Sebab kita nak didik dia. Kita nak didik anak-anak ni supaya nanti dah balik senang. Dah balik dia dah biasa. Walaupun dia belum balik, kita boleh je pegang dia sebab dia belum balik. Boleh je salam, tak batal pun. Tapi kita didik dia daripada awal. Daripada sekolah rendah lagi, darjah 4, darjah 3, kita dah tak pegang dah budak perempuan. Sebab apa? Nak didik dia. Itu je. Okey? Itu berkenaan dengan ni lah, adat ataupun uruf setempat yang mana ia juga dijadikan dalil ataupun rujukan. Dia tidak diketepikan selagi mana ianya bertepatan dengan syariat Islam. Selagi mana ia bertepatan dengan syarak, maka ianya diterima pakai oleh para ulama. Banyak contoh-contoh lain lah, nanti kita boleh kongsikan yang lain. Okey. Adapun adat kebiasaan dan muamalah, kata Ibn Nur Yusuf Al-Qardawi, bukanlah Rasulullah SAW yang tentukan caranya. Bahkan yang menentukannya adalah manusia itu sendiri yang mencipta caranya dan bagaimana bermuamalah dengannya. Nak kata apa? Adat ini bukan Nabi yang tentukan, bukan Nabi yang tetapkan, tapi sesuatu kaum itu yang menentukannya. Sesuatu kaum itu yang menetapkan bagaimana kaedah dia, bagaimana cara adat itu berlangsung dan sebagainya. Selagi mana ia tidak bercanggah, ia diterima pakai. Okey? Macam adat perkahwinan lah contoh lain. Adat perkahwinan di Malaysia ni macam-macam. Sangat banyak adat dia. Selagi mana adat-adat perkahwinan itu tidak bercanggah, maka ia diharuskan. Kita boleh buat. Contoh, pertukaran dulang. Lelaki bagi perempuan, perempuan bagi lelaki. Lelaki bagi 7, perempuan bagi 9. Sebalik. Macam-macam ni lah. Saya tak ingat, lelaki bagi lebih ke perempuan bagi lebih?
Perempuan pergi lebih. Perempuan pergi lebih. Okay. Macam tu. Okay. Itu adat. Adat. Selagi mana ia tidak bercanggar, dibolehkan buat. Sebab apa adat itu dilakukan? Itu sebagai tanda hadiah. Sebagai tanda pemberian saja nak bagi. Maka kita tak adalah halang pun adat tu. Teruskan, tak ada masalah. Selagi mana ia tidak membazir, tidak bercanggar, tidak datang perkara-perkara yang haram. Contohnya, dan dia punya hantaran tu, dia bagi satu dulang tu rokok sekatan. Contoh, rokok satu carton. Dulang tu rokok. Tak boleh. Tak boleh lah. Satu dulang tu 1 kilo daging babi. Tak boleh. Tak boleh. Okay. So adat itu bagus. Teruskan. Cuma selagi mana tak bercanggar dengan perkara yang haram, maka diteruskan. Okay. Maka adat ni bukanlah penentuan ataupun Rasulullah yang cipta, tapi manusia setempat itu sendiri. Tapi peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan apa? Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan, meluruskan mana-mana yang bengkok, meluruskan mana-mana yang salah dan mencadangkan yang baik. Yang ni jawapan pada soalan cikgu tadi. Adat jahiliah dulu ada je yang baik, ada je yang tak baik. Adat Arab jahiliah dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada banyak adat-adat yang tidak baik dan ada juga adat yang diterima. Maka adat yang tidak baik Nabi buang, adat yang baik dan boleh diterima Nabi buat penambahbaikan. Nabi cantikkan dia, Nabi elokkan dia. Macam tu. Okay? Macam itulah juga dengan kita punya adat. Bila datang je agama Islam, maka kita ubah adat tu jadi adat yang lebih baik. Adat yang bertepatan dengan syarak. Adat yang mengikut apa yang Allah nak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah peranan dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita jugalah di Malaysia ni. Sebab Nabi tak nampak huruf di Malaysia ni macam mana. Nabi tak maklum, tak makruf, tak biasa dengan huruf masyarakat Melayu. Kita yang kena betulkan huruf masyarakat Melayu ni macam mana. Ulama'-ulama' di Melayu ni, tanah Melayu di Malaysia ni, yang membetulkannya. Jadi, itulah tugas dan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama' di Malaysia ni. Okey. Ya. Baik. Okey. Adat tu seperti saya sebut tadilah, adat tu kalau kita rasa adat tu tak berapa baik, maka kita betulkan dia. Kita ubah dia jadi baik. Contoh adat Hindu, dia punya bersanding. Contohnya, kalau Hindu India kahwin, dia ada ikat tali, dia ada api tengah dia. Maka kita tak buat benda tu. Kita masa bersanding tu ada api kat tengah. Kita keliling api, tak ada, kita tak buat macam tu. Itu yang saya tahulah, saya tengok cerita Hindustan macam tu. Dia keliling api, tu kita orang Melayu tak buat. Kita hanya duduk di atas pelamin, bersanding, tak ada buat apa pun. Tak adalah pasang api tengah lilin, tak ada. Itu sekadar untuk adat Melayu, raja sehari. Nak jadi raja sehari je. Lepas tu dia jadilah rakyat balik. Sehari tu je dia jadi raja. Itu je adat dia. Maka kita buanglah yang keliling api, yang ikat tali tu. Tu tak payah. Adat tu betul daripada India, Hindu, tapi kita ubah dia jadi menurut syarak. Okey. Tak ada masalah pun. Yang penting jangan membazir. Jangan berlebih-lebihan. Berpada-pada.
Selagi mana ia bertepatan dengan syarak, insya-Allah ianya baik. Tapi kita lah yang menilai dia macam mana. Okey. Itulah yang disebut sebagai adah al-muhakkamah. Adat yang menjadi penentu ataupun rujukan sesuatu hukum di dalam mengeluarkan fatwa ataupun hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syura ayat 21. Dalam persoalan adat kebiasaan ini, asal hukumnya adalah dimaafkan dan tidak dilarang. Okey. Adat ni asalnya hukumnya harus. Macam saya sebut tadi, apa saja adat yang kita ada di Melayu, tanah Melayu ni, hukumnya adalah harus. Selagi mana tidak bercanggah, tidak diharamkan oleh Allah dan tidak menyebabkan mudarat yang besar, maka ianya harus dan dibenarkan. Okey, dalam bab adat muhakkamah ni, ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang perlu kita patuhi sebelum adat itu diterima. Okay, dalam kita nak menentukan adat itu diterima ataupun tidak, ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Pertama, uruf dan adat itu tersebar meluas dan ianya berterusan daripada dulu sampailah sekarang. Daripada dulu memang kita dah amalkan benda tu dan ianya tersebar meluas di seluruh tanah Melayu, Malaysia. Maka selagi mana ianya dah berterusan, dah lama kita duk amal, itu rukun dan syarat yang pertama. Contoh adab orang Melayu, adab ataupun adat bagi orang Melayu, bila kita nak lalu di hadapan orang yang lebih berumur ataupun siapa sajalah. Contoh ada orang duduk, kita nak lalu depan dia, apa kita buat? Tunduk. Adab itu daripada zaman nenek moyang kita buat. Daripada dulu memang kita amalkan. Dan sampai sekarang kita ajarkan ia pada anak-anak dan cucu. Lalu depan orang tunduk, lalu depan orang tunduk, hormat orang tua. Bagus ataupun tidak? Bagus. So, itu adalah cara ataupun adab orang Melayu. Apabila berjalan di hadapan orang, maka hendaklah dia tunduk sikit. Bukan bermakna kita sembah orang tu. Bukan bermakna kita sembah orang tengah duduk tu. Kita cuba nak hormat dia. Maka adat itu perlu dan wajar diteruskan sampai bila-bila. Sebab ianya baik dan menunjukkan adab yang sangat bagus. Tunduk, jalan tunduk. Salam cium tangan. Salam cium tangan. Kalau orang-orang barat, orang-orang Arab, dia salam tak cium tangan dia. Dia tak ada cium tangan, cium tangan ni tak ada. Orang Melayu je yang buat. Orang Melayu je yang buat. Cuba tuan-tuan pergi salam Donald Trump, cium tangan dia. Donald Trump pula. Sebab dia tak buat benda tu, dia akan tarik tangan. Tak payah Donald Trump lah. Orang-orang Arab. Orang-orang tua, orang-orang Arab di Mekah kan, tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, salam, cium tangan. Dia akan buat apa? Kau buat apa ni? Dia pelik benda tu. Tapi kita orang Melayu, normal je. Cium tangan tu, adakah maksudnya kita sembah pakcik ni? Tidak. Hormat dia. Maka salam cium tangan itu adalah adab dan adat masyarakat Melayu Islam di Malaysia.
Bukan orang Islam, orang Melayu je. Orang Cina pun buat, orang India pun buat juga kadang-kadang. Sebab dia dah terbiasa. Malaysia memang macam tu. Nampak? So benda tu bagus, benda tu baik. Teruskan. Ya? Betul? Betul. Salam cium tangan ulama ataupun tok guru, tu ambil berkat ataupun tabarruk nama dia. Tabarruk. Tapi macam biasa saya sebut, tidak berlebih-lebihan. Janganlah sampai pergi minum air basuh tangan dia. Tu lebih-lebih. Jangan pergi ambil basuhan kaki dia. Tuan, saya nak minum air basuhan kaki tuan ni. Tak boleh. Itu lebih. Nak cium tangan, ambil berkat, tak ada masalah. Nak peluk, cium pipi, tak ada masalah. Boleh. Itu namanya tabarruk, hormat. Yang itu kita hormat dia sebagai orang yang lebih berpengaruh. Itu bukan nak melobi, bukan nak bodek, tak ada. Itu orang yang lebih berpengaruh sebagai pimpinan. Pimpinan, tak ada masalah pun, boleh je. Tapi jangan bodek, jangan lobi dia, jangan minta duit, tak ada. Okay? Dia kalau salam hormat, okey. Salam cium, tok tender satu tok, tu tak boleh. Tok bagi saya tender satu, yang tu tak boleh lah. Tu rasuah dah boleh. Okay? Boleh je nak salam cium tangan siapa-siapa pun tak apa. Kita nak cium tangan budak kecil pun boleh, tak ada masalah. Memang itu adab dan adat budaya orang Melayu. Boleh je. Orang senior, orang tua salam cium tangan budak kecil, boleh je. Itu antara adat yang kita boleh buat. Cuma jangan ada niat lain lah. Biar mati anak, jangan mati adat. Dia nak kata boleh pakai 100% pun tak. Dia berbalik pada syarak juga. Macam saya sebut tadi, biar mati anak, jangan mati adat. Ada benda adat yang betul kita boleh buat selagi mana ia tidak bercanggah, boleh. Tapi kalau dia bercanggah, jangan mati anak, jangan bagi mati anak. Biar adat yang mati. Selagi mana ia tidak bercanggah, teruskan. Maklumlah kan zaman kita sekarang ni, kita tengah hangat perbincangan adat pepatih Negeri Sembilan. Yang ni saya tak boleh nak hurai panjang sebab saya bukan orang Negeri Sembilan. Selamat. Saya orang Jawa sebelah, Selangor. So saya tak berapa nak pandai sangat. Cuma ialah kita pun baca-baca, kita tengok-tengok sebab kita dah duduk Negeri Sembilan lama, maka kita pun dapat ilmu tambahan. Adat-adat yang diamalkan di Negeri Sembilan, selagi mana ia tidak bercanggah, teruskan, tak ada masalah. Tapi kalau adat itu sampai bunuh-membunuh, sampai tak boleh, kena ikut adat juga. Hukum belakang cerita, yang itu tak boleh. Okey? Kita dah kena pandai bijak, pandai untuk nak tengok yang mana betul, yang mana salah. Menurut pandangan syarak. Kita kena letak syarak dulu nombor satu. Hukum Islam dulu nombor satu, barulah adat dan sebagainya. Okey. Maka syarat adat itu untuk kita ikut, tak ada masalah selagi mana ianya syarat dia apa? Rukun dia mesti yang pertama dah tersebar luas, dah biasa diamalkan oleh masyarakat setempat dan ianya tidak bercanggah dengan masyarakat. Tidak bercanggah dengan Islam. Okay. Dua, syarat yang kedua mestilah ianya bersifat umum. Bersifat umum. Ataupun dia khusus pada sesuatu kaum saja. Khusus pada satu kaum saja. Khusus pada satu tempat saja. Di Malaysia macam tu. Di negara Eropah macam tu.
Di negara barat macam tu, di Arab macam tu. So ikut adat setempat, ikut kaum, ikut masyarakat. Okey, ikut masyarakat. Maka ianya semuanya dijadikan pertimbangan untuk jadikan adat itu sesuatu rujukan dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi apa syarat dia? Tidak bercanggah dengan dalil ataupun Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kalau ada dalil yang cerita tentang bab tu, maka kita kena ambil dalil Al-Quran dan hadis. Kalau adat tu tak ada dalam ayat Al-Quran dan hadis, maka kita boleh jadikan adat ni sebagai rujukan. Okey. Kalau tak ada dalil, kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Bukanlah pegangan seumur hidup pun, tapi panduan. Tapi kalau ada dalil, kita ambil dalil. Kita ambil dalil hadis ataupun dalil Al-Quran. Okey, banyak contoh-contoh lain. Jadi itu antara syarat-syarat yang perlu kita perhatikan sebelum kita jadikan adat itu sebagai sumber hukum dan sandaran dalam menetapkan sesuatu fatwa, dalam menetapkan sesuatu hukum. Kita kena rujuk agama juga. Agama telah mengharamkan padanya apa yang boleh membawa kepada bencana. Kenapa Allah mengharamkan sesuatu? Sebab benda itu boleh membawa mudarat. Maka kita jangan buat. Dan Allah mewajibkan mana-mana yang baik dan mana-mana yang membawa manfaat. Sebab tu Allah mewajibkan, Allah mengharamkan, Allah jadikan dia makruh, Allah jadikan dia sunat, Allah jadikan dia harus, ada sebab-sebabnya. Kenapa haram minum arak? Ada sebab dia. Minum arak mudarat dia lebih besar. Kenapa haram main judi? Ada sebab dia. Sebab mudarat judi ni lagi besar. Walaupun ada manfaat main judi. Betul? Ada manfaat? Betul. Tidak dinafikan. Main judi ni ada manfaat dia. Manfaat dia apa? Jadi kaya. Banyak duit. Mudarat dia apa? Mudarat dia kalau kalah, dia jadi bergaduh, berhutang, pinjam alom, mudarat dia lebih besar. Jadi bila mudarat tu lebih besar, kita tolak benda tu. Gitu. Minum arak ada manfaat tak? Zaman dulu ada. Memang minum arak ni ada manfaat dia. Untuk hilang haus boleh, tak ada masalah. Tapi mudarat dia lebih besar. Kalau minum arak jadi mabuk, hilang fungsi akal, maka mudarat dia lebih besar. Kita tolak benda tu. Dia senang je. Satu benda tu mudarat dia lebih besar, maka kita tolak je benda tu. Kita tolak benda tu. Sama lah macam pilihan raya nanti ni. Pilihan raya contoh saya sebut umumnya. Calon ni ada 5 orang. Sekarang ni banyak pecahan. 5 orang, 5 calon. Mana satu pun nak undi ni? Tuan-tuan undi, saya tak undi. Tuan-tuan. Siapa pun nak undi ni? Ini bagus. Yang ni bagus. Yang ni pun bagus. Pangkah semua. Undi rosak. Selesai masalah. Tak payah keluar undi. Selesai masalah. Tapi tanggungjawab undi tu pun ada juga. So kena juga keluar undi. Nak undi siapa Maka tuan-tuan perlu pandai menilai. Yang ni baik. Semua baik. Tengok pula mudarat dia. Kalau aku undi-undi, mudarat dia kecil. Kalau aku undi ni, mudarat dia banyak. Kalau undi ni, mudarat dia biasa-biasa. Tuan-tuan boleh nilai daripada dua sudut itu. Kebaikan, mudarat dia. Kebaikan sama, mudarat pula. Mudarat dia banyak. Mudarat dia sikit. Ambil mudarat yang lebih sikit. Okay? Nama pun manusia. Manusia memang akan ada mudaratnya. Manusia memang akan ada kelemahannya. Tapi ambillah kelemahan yang kecil. Kelemahan yang sikit. Itu sikitlah selingan.
Bukanlah saya nak suruh undi siapa pun. Saya sebut umum je. Panduan. Panduan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Islam telah menetapkan yang haram tu ada sebab dia akan bawa pada bencana, yang halal itu, yang wajib itu disebabkan apa? Ada manfaat dan bawa kebaikan pada kehidupan. Yang makruh pun ada sebab dia. Kenapa dimakruhkan? Sebab perkara tersebut dibenci. Tuan-tuan, antara perkara makruh apa dia? Tuan-tuan makan durian, sekarang musim durian, pergi masjid. Benda tu makruh. Sebelum pergi masjid, jangan makan durian. Makan durian selepas pergi masjid. Kalau nak pergi masjid, jangan makan durian dulu. Tahan nafsu durian tu. Tahan. Macam-macam dah sekarang. Musangking pun RM10. Dulu musangking 40. So dah murah. Tak tahan makan, nak makan durian. Lepas pergi masjid. Lepas pergi masjid. Kalau datang masjid, makan durian dulu. Makruh. Makruh. Sebab apa makruh? Boleh kacau tok imam. Boleh ganggu tok imam. Nanti bila duduk belakang imam, sendawa. Imam bawa durian. Lupa surah dia. Boleh kacau. Boleh. Tak ada masalah. Benda tu boleh mengganggu konsentrasi tok imam. Siapa makan durian ni? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam adat kebiasaan. Yang menang tu, darah ni banyak, tanya oleh Allah. Yang itu penilaian masing-masing. Saya sebut umum ya, random. Tuan-tuan kena pandai menilai. Kalau rasa, alah undi tak undi sama je, pulang lah. Tapi, yalah, dia tanggungjawab sebenarnya. Saya boleh sebut undi itu adalah tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kalau kita biarkan tak undi, jatuh pada tangan orang lain, kita sendiri dah jadi bersalah kat situ. Jatuh pada, disebabkan kita tak undi, jatuh pada tangan orang yang salah. Contoh, kita dah dapat saham dosa kat situ sebab tak undi. Siapa suruh tak undi? Lepas tu bila dah undi, tak undi, lepas tu yang naik tu yang zalim. Kau bising, ini bel. Siapa tahu ni? Macam tu. Saya tak sebut siapa. Ya? Kita dituntut mengundi orang Islam. Dia bukanlah diwajibkan tapi afdal. Afdal. Tengok pada, macam saya sebut tadi, ada je orang yang bukan Islam baik dan mudarat dia kecil. Kalau dia orang Islam, mudarat dia besar. So, penilaian tu pada tuan-tuan sendiri. Tak ada. Kalau dalam bab Islam, kita dibenarkan mengundi orang yang bukan Islam. Dalam hukum Islam, kita dibenarkan mengundi yang bukan Islam. Tak ada masalah. Contoh. Kalau sini Dun Bagan Pinang. Dun Bagan Pinang ni semua bukan Islam. So, adakah kita tak perlu mengundi? Semua bukan Islam. Nak undi ke tak nak? Terpaksa undi. Bukan terpaksa, kena undi. Tapi kita tengok pada mudarat dia yang kecil. Macam itulah. Ada Dun yang bukan Islam ramai kat, contoh dekat Chua, dekat area-area belah sana. Itu memang majoriti masyarakat bukan Islam. 50-60% bukan Islam, orang Islam 40% je. Dia tak adalah jauh sangat beza. So, kalau disebabkan 40% ni tak nak undi, 40% ni tak nak undi, menyebabkan orang bukan Islam yang banyak mudarat dia naik, maka kita rasa bersalah lah kat situ. Kita akan kena, kita dipertanggungjawabkan. Macam tu je. Okay? Penilaian tu pada tuan-tuan, nak undi yang mana. Mudarat yang kecil kita kena ambil. Itu saja. Tips dia. Okay. Kemudian, insyaAllah nanti kita akan sambung prinsip Islam yang kedua. Prinsip Islam yang kedua iaitu
kuasa halal dan haram adalah hak Allah semata-mata. Yang menentukan halal dan haram suatu perkara tu hanyalah Allah, bukan manusia. Nanti kita akan kongsikan bab ni, insya-Allah. Okey. Maka sekadar itu saja untuk pagi ni. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.